Satu hari, satu topik. Air dan tamadun manusia. Kadang-kadang kita hanya mula bercakap tentang air apabila paip rumah tiba-tiba tak ada air. Ketika itu barulah kita sedar bahawa betapa pentingnya sistem perbekalan air dalam kehidupan harian manusia. Tetapi jika melihat sejarah dunia, air sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar utiliti harian. Sejak ribuan tahun dahulu, hampir semua tamadun besar manusia berkembang berhampiran sumber air. Mesir berkembang di Sungai Nil, tamadun Mesopotamia muncul di antara Sungai Tigris dan Euphrates. Manakala China pula berkembang di sekitar Sungai Kuning. Semua tamadun ini memahami satu perkara yang sama, iaitu air menentukan kehidupan sesebuah masyarakat. Air bukan sekadar untuk diminum, air menentukan pertanian, perdagangan, pengangkutan, kesihatan dan akhirnya kekuatan ekonomi sesebuah negeri. Sebab itu dalam sejarah manusia, siapa yang menguasai sumber air biasanya akan menguasai pembangunan dan kestabilan kawasan tersebut. Hari ini, dunia dah moden dan manusia tidak lagi mengambil air terus dari sungai seperti dahulu. Kita bergantung kepada empangan, loji rawatan, sistem paip, pam, elektrik, sensor dan data untuk memastikan air sampai ke rumah, sekolah, hospital dan industri. Walaupun teknologi berubah, hakikatnya tetap sama, iaitu kehidupan moden masih bergantung sepenuhnya kepada kestabilan sistem air. Apabila sistem air terganggu, kesannya bukan sekadar paip kering. Hospital boleh terjejas, kilang boleh berhenti operasi, sekolah terganggu dan ekonomi menjadi perlahan. Sebab itu isu air sebenarnya bukan isu kecil, utiliti semata-mata, tetapi isu yang berkait dengan ketahanan dan masa depan sesebuah negeri.